Hai, ni hari last kita orang dekat Sarawak. Today kami pakai formal sikit sebab nak jumpa dengan pengarah JBSN Sarawak. Lepas tu kami gerak pergi Wisma Sabarkas pula untuk jumpa dengan setiausaha eksekutif diorang. Sampai sini, mula-mula diorang bawa tour satu office. Masuk. Kau tak nak tengok DFX punya office kan? Ya, betul. Lepas tu, barulah sesi tanya menanya dan bincang untuk kerjasama. Siap dapat buah tangan lagi. Okey, dah, jom gerak. Okey, terima kasih banyak ya. Sambung lagi ke? Rasa habis lah. Now, kita balik asrama untuk packing and kemas-kemas. Kita orang nak balik dah. Percayalah pada diri dengan harapan dan... Ada berapa juta dah ni? Adalah dalam 5 juta. Weh, kaya. Banyak betul barang, sampai tak cukup ruang. Ayolah, kita bergerak. Tapi kejap, ada orang ni tiba-tiba jatuh sakit pula. Kesian. Vintage klinik ni. Okay dah, jom kita bergerak pergi airport. Banyak betul barang. Banyaknya barang mereka. Wah. Tengoklah si Judin ni. Dia tumpang beg KK Mike dia pula dekat luggage I. Hilang I punya estetik. Lepas tu I tukarlah dengan beg Alia. Barulah estetik balik. I punyalah bawa barang sikit sebab betul tak nak pegang banyak-banyak. Tiba orang menumpang pula. Cheese. Apa ni ya? Sama, 2 kali 5. Baiklah Alia ni. Bukakan air. Ni seorang lagi keracunan makanan. Member bayar. I makan ni je dengan tu. Tu dia datang balik. Nak beli juga tu. Ayolah pulang. Bye-bye Sarawak. Nanti Kamek datang lagi. Explore tempat lain pula. Now kita masuk flight. Kita kabur-kabur Cuci yang keluar tu. Apa kabur Cuci sekarang. Panas. Ish. Apa benda ni? Tak estetik lah. Tak estetik. Apa ni Ustaz? Apa ni? Bye-bye. Ayuh terbang. Wih, wah, cantiknya. Sampai dah Semenanjung. Yeay. Si Malaon ni macam bapa-bapa tengok benda politik loudspeaker. Nak bagi satu flight dengar ke apa? Bunuh je lah ini. Wah, ada orang tolong ambil comeback lah. Masih. Okay. Ayuh, sekarang nak balik dah. Tapi Malaon ni singgah lagi kedai perfume. Diorang dah belah dah. Uish, apa ni? Percayalah pada diri. Ya Allah. Bunuh je lah ini. Tak kenal lah. Takut. Siapa panggil tu tak kenal? Perkara memalukan apa ni? Sekarang ni tengah fikir macam mana nak muatkan semua orang dengan barang dalam kereta ni. Macam gini rupa dia.